yang terbaik untuk pelajar kami. Ini adalah salah satu inovasi pendidikan, iaitu pembelajaran imersif berasaskan Minecraft. Kaedah pembelajaran konvensional terbukti kurang berkesan untuk kursus pengaturcaraan. Jadi, kami bawakan Minecraft kepada pelajar-pelajar kami. Menggunakan kod Python, mereka menggerakkan robot, membina bangunan, bertani dan juga eksplorasi. Setiap aktiviti berada di lokasi berbeza-beza di dalam kawasan. Mereka bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu aktiviti. Hasil daripada projek ini, kami telah membangunkan instrumen pengalaman pembelajaran berasaskan Minecraft, termasuklah Scheme of Work, manual arahan, pensyarah dan pelajar dalam Minecraft Education Edition. Kami juga membangunkan set soalan untuk menguji kefahaman pelajar, rubrik pemakahan, template penyediaan laporan untuk memastikan pembelajaran dapat disampaikan sebaik mungkin. Kami dapati pelajar lebih memahami isi kandungan kursus dengan bantuan Minecraft. Sebanyak 19 prototipe perisian telah dibangunkan oleh pelajar-pelajar. Ada di kalangan mereka telah memenangi beberapa pertandingan. Maklum balas menunjukkan kaedah Minecraft mengatasi kaedah Belajar konvensional. coding menggunakan Minecraft. Sebenarnya, cara tu lebih efektif. Bila kita tengok hasil daripada kita tulis coding dan mampu untuk ubah dunia dalam game tu, sangat puas. Kami juga telah pun menjalankan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sejak tahun 2021 lagi. Code, Craft and Conquer. Sekian, terima kasih.